Dah seminggu aku sakit tekak, suara aku jadi slow tau. So, aku ada satu produk penyelesaian. Nah, ambil kau, Big Sound. So, ini adalah speaker yang multifungsi. Korang nak tahu fungsinya apa? Jom kita review. Inilah speaker dia. Lepas tu korang dapat juga free microphone. Ini microphone dia. Dari segi reka bentuk agak besar, tak sesuai lah untuk bawa ke mana-mana. Tapi ringan gila, korang tengok ni, hayun-hayun je. Dia punya mic dia simple. Lepas tu cantik lah design dia. Apa yang menarik tentang speaker ni? Pertama, dia ada lampu guys. Sini ada lampu. Lepas The tu Bluetooth device is ready to pair. dia ada Bluetooth. So boleh Bluetooth daripada telefon, daripada device korang ke sini. Lepas tu speakernya wireless, tak perlu sambungkan wayar. Lepas tu dia ada rechargeable battery. Korang nampak macam-macam port, boleh masukkan SD card. Dan ada mod FM tuner. FM channel. Sesuai kalau korang nak dengar radio petang-petang. Kalau korang beli dua, dia boleh connect dua speaker ni tau. So korang boleh letak kat bucu sini, bucu situ. Mikrofon dia kuat ke tak kuat, sambungkan je dekat audio jack ni. Dan hello, dah suara. Tak perlu mencuri-curi dah sebab ada speaker ni dan mikrofon ni. Speaker ni sangat sesuai untuk mengajar, untuk bagi talk, untuk menyanyi dan sebagainya. Sebab sangat kuat dia guys. Okey, kita akan mainkan lagu. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما Bateri dia pula 600 mAh, boleh tahan 3 jam pemakaian. Lepas tu casnya 2 ke 3 jam. Lepas tu boleh masuk 32GB SD card. Aku baru je pegang, tapi bagi aku speaker ni antara speaker yang terhebat jugalah. Harga pun murah sangat-sangat. Tak percaya korang pergi tengok beg kuning. Kalau korang berminat, korang terus grab.